Assalamualaikum and welcome back to my video sharing. Apa khabar you all? Aku doakan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okay guys, dalam this video aku nak share dengan korang mengenai isu semasa lah, isu global yang sangat penting lah. So isu ni dinamakan is kesan penutupan Selat Hormuz kepada ekonomi lah. So this ekonomi termasuk sekali ekonomi Malaysia and globally lah. So dalam video ni aku nak fokuskan dengan ekonomi negara Malaysia tu sendiri lah. So for your information, 20% to 30% daripada penggunaan minyak and global oil supply akan melalui Selat Hormuz ni lah. So bila pihak negara Iran tu sendiri memberikan satu reaction, sebab apa? Sebab mereka diserang oleh pihak Amerika. So one of cara yang paling pantas dibuat oleh pihak Iran selain daripada melakukan serangan balas balik kepada Amerika and perkara-perkara tentera dan sebagainya yang related to Amerika. So salah satu cara untuk Iran tu sendiri mengawal sikap pihak Amerika tu sendiri adalah dengan menyekat in term of ekonomi lah. So salah satu cara yang paling pantas untuk menyekat ekonomi adalah mengawal kapal yang akan lalu lalang daripada Selat Hormuz tadi guys. So bila pihak Iran tu sendiri memberikan ancaman untuk mengawal and even menutup Selat Hormuz ni, dia punya rantaian tu akan berlaku in term of dia punya domino effect tu, kesan yang buruk akan berlaku kepada not only dekat globally termasuk sekali Malaysia lah. So dalam this video aku akan huraikan dengan korang apakah kesan daripada penutupan sekiranya jadi mereka nak menutup di Selat Hormuz, apakah akan berlaku kesan ekonomi kepada negara kita. Okay guys, macam biasa disclaimer awal-awal, segala perkongsian aku dekat sini adalah pandangan peribadi aku saja. Aku bukanlah seorang profesional in term of, aku bukanlah pengkaji geopolitik dan sebagainya. I just want to share my knowledge, I just want to share my information to all of you. So segala information yang aku dapat ni, aku dapat daripada pembacaan, daripada apa yang aku baca daripada website, daripada buku dan sebagainya. So mana yang baik tu korang boleh ambil, mana yang tak baik tu korang boleh skip saja. Okay guys, back to kesan daripada penutupan Selat Hormuz tadilah kepada ekonomi Malaysia. So first of all, seperti yang aku bagi tahu tadi, 20 to 30% of the oil supply globally lah akan melalui Selat Hormuz ni. So kesan pertama yang kita akan nampak bila pihak negara Iran tu sendiri menutup di Selat Hormuz, tak lain tak bukan adalah, so bila dia dah mengawal laluan Selat Hormuz, so maka harga minyak dunia akan melambung naik lah. And sekarang ni kita pun dah nampak, lihat kan, betul tak? So hari tu bila dia berlakunya attack from the Amerika ke atas Iran, so pihak Iran mengambil tindakan yang sangat-sangat pantas melalui penutupan di Selat Hormuz lah. So once saja benda ni berlaku, so harga minyak dunia terus melambung naik. And at the same time juga pada masa yang sama terlampau banyak sangat kesan daripada kesan minyak naik ni kan. So first of all, kesannya adalah tak bukan adalah harga minyak not only seluruh dunia tapi di Malaysia tu sendiri akan naik guys. So kita semua sedia maklum, walaupun kerajaan kita memberi satu subsidi lah in term of Law 95 melalui Budi 95 kan, dan sekarang ni kuota pun dah dilimitkan daripada 300 liter kepada 200 liter. At least kita sebagai rakyat Malaysia tu sendiri mendapat subsidi daripada this kind of subsidi lah from Budi 95 kan. Tapi aku nak highlightkan dekat sini is, sekiranya kita punya subsidi tu in term of kuota 200 liter tu dah habis, so kita terpaksa membayar kepada open price lah. So harga open price untuk Roll 95, Roll 97 and even diesel tu sendiri, diesel kita semua sedia maklum tengah spike sekarang, especially siapa yang stay dekat Semenanjung. So harga diesel memang agak mahal masa ni, tambah-tambah lagi berlaku krisis geopolitik dan sebagainya yang kita dapat tengok dari TV kan. So bila Selat Hormuz ni ditutup, of course lah world oil chain kan tu supply minyak dunia akan terkesan. So bila terkesan, harga minyak naik lah. So bila harga minyak naik, kerajaan tak boleh memberikan subsidi yang terlampau banyak kepada rakyat biasa lah. So jumlah yang kita akan dapat untuk seorang adalah 200 liter. So kesan daripadanya, kalau kita habis this kind of quota, kita terpaksa membayar open price lah in term of harga yang fluctuate lah daripada harga minyak dunia lah. So government tak boleh memberikan full
full time in term of full coverage of subsidi kan. So government pun terpaksa mengawal perbelanjaan negara lah. So as for now, ya, apa yang aku baca, subsidi yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk RON 95 saja untuk last aku baca hari tu 7 bilion sebulan guys. Can you just imagine kalau harga minyak dunia terus naik, so memang tidak akan dapat bertahan lah in term of kekuatan, in term of kewangan kerajaan tu sendiri. Of course lah kerajaan kita kan dah melakukan ya sebaik yang mungkin. Of course duit-duit yang daripada cukai dan sebagainya kerajaan pun nak berikan kepada sektor-sektor lain kan. So tak boleh fokus kepada sektor-sektor in term of subsidi minyak saja kan. So kesan pertama yang kita akan nampak bila Selat Hormuz ni ditutup adalah tak lain tak bukan adalah kita punya harga minyak globally akan naik, and this one akan efek kepada Malaysia jugalah. So bila harga minyak naik, so dia punya kesan ni akan secara domino efek akan berlaku lah. So aku akan share untuk poin yang kedua. Okay guys, kesan kedua akibat daripada penutupan Selat Hormuz tu sendiri kepada ekonomi Malaysia adalah tak letak bukan is kita punya cost of living akan semakin meningkat. Sebab apa? Sebab perkara pertama tadi, which is kos kenaikan harga minyak dah naik kan. So bila kos harga minyak naik, dia punya domino effect tu akan terus pergi kepada pengguna tu sendiri lah. Can you just imagine bila syarikat-syarikat kan mereka nak bergerak, and even kita sendiri nak bergerak tu sendiri kan, kita perlukan in term of nak isi minyak, and siapa yang pakai untuk syarikat tu kan mereka akan isi petrol or diesel lah untuk mereka punya lori. So bila this kind of harga naik, of course lah overhead cost untuk company itu sendiri akan meningkat. So bila cost ni meningkat, salah satu cara untuk company untuk absorb this kind of things, so dia terpaksa paskan this kind of cost kepada consumer tu sendiri lah. So apa akan berlaku bila company ni pas dia punya cost tadi kepada consumer? So tak lain tak bukan adalah cost of services and cost barang yang kita nak beli itu sendiri akan meningkat naik. So bila this kind of thing naik, so bila kos barang naik, so efek kepada pengguna adalah kita punya purchasing power tu menjadi semakin menurun. Sebab apa? Kita dah allocate a big amount of money untuk membeli, sebagai contoh barangan keperluan harian kita, groceries dan macam-macam lagi lah. Kita membayar untuk any kind of services lah. So of course business ni akan terkesan lah. And at the same time, bila business ni terkesan, purchasing power daripada pengguna tu sendiri semakin rendah. Sebab apa? Salah satu lagi faktor adalah kita punya gaji ni tak akan naik secara pantas kan, betul tak? So basic kita baru berapa kan, betul tak? Most of us as a Malaysian lah, kita punya gaji just macam tu saja. So kadar kenaikan tu sangat-sangat rendah lah. So bila kos harga naik, so kuasa membeli untuk pengguna tu menjadi semakin berkurang. So apakah efek kepada syarikat-syarikat tadi? So bila pengguna kurang membeli barang, so revenue untuk that company akan menjadi kurang. So bila kurang, profit tu pun kurang. And bila kurang, tambah-tambah lagi overhead cost semakin tinggi, minyak semakin melambung naik. So salah satu cara company untuk mengurangkan kos adalah tak lain tak bukan, cara yang paling pantas adalah dengan memberhentikan pekerja. So efek dia memang tersangatlah secara domino lah. Itulah word of kesan daripada satu benda saja guys. Harga minyak dunia naik, so dia punya kesan minyak naik tadi tu dia akan jatuh kepada pengguna and kepada bisnes-bisnes tadi lah. So memang sangat banyak kesan daripada akibat daripada kenaikan harga minyak tadi. Okay guys, next kesan lah. Apa kesan daripada penutupan Selat Hormuz tadi kepada ekonomi Malaysia? Tak lain tak bukan adalah inflasi akan meningkat dengan lebih tinggi guys. So inflasi ni kita semua sedia maklum, konsep inflasi ni very simple. Macam last time, kalau kita membelikan, kalau kita sebagai contoh sekali kita makan kan, kita dapat dengan air kita makan dapat less than 10 ringgit kan. So sekarang kos kita sekali makan tu dah berbelas ringgit. Kan you just imagine sebagai contoh, kalau kita membeli kopi sebagai contoh kan, dulu kan kita beli 2 ringgit kan. Sebab sekarang even kadang ada setengah kedai dah pergi ke 3 ringgit, 3 ringgit setengah lah. So itulah yang dinamakan inflasi. Kos barang semakin tinggi akibat daripada overhead cost, sebagai contoh tadi kos minyak tinggi dan sebagainya. So segala kos-kos yang naik tadi akan diturunkan kepada consumer lah, as a end user lah. So itulah yang dinamakan inflasi lah. So inflasi ni tak berlaku
in term of makanan saja, ia akan efek semua benda guys, tak kisahlah makanan kah, services kah, apa lagi yang kita selalu gunakan, betul tak, kos pengangkutan, kos nak beli rumah, kos properties, macam-macam lagi, kos nak beli kereta, semuanya akan melambung naik. So again, at the end of dia punya cerita tadi, kos-kos tadi akan diabsorb oleh pengguna tu sendiri lah. So company-company ni takkan nak rugikan, betul tak? So they need to protect the workers, and of course tujuan company ditubuhkan adalah untuk make money kan, betul tak? Can you just imagine kalau this company dapat profit yang kurang, so especially for those company-company yang listed dekat Bursa Malaysia tu sendiri, so efeknya bila company dah mendapat keuntungan yang kurang, so potential untuk company untuk memberikan dividen kepada pelabur-pelabur yang menjadi semakin tipis lah. So efeknya kalau dia kurang memberikan dividen, apa yang akan berlaku? So pelabur tidak berminat lah nak melabur dalam company kan, betul tak? Sebab tak dapat apa-apa earnings kan, betul tak? Tak dapat apa-apa reward kan. So itulah kesan daripadanya. So point yang aku nak share kat sini is inflasi akan meningkat. So bila meningkat, so kos-kos barang akan menaik, cost of services akan naik, cost properties, cost segala macam cost nak beli barang, everything semua akan melambung naik. Okay guys, next kesan daripada penutupan Selat Hormuz tadi kepada ekonomi Malaysia tak lain tak bukan adalah kita ringgit Malaysia, tukaran ringgit Malaysia, the power of ringgit tadi semakin rendah lah. So kenapa semakin rendah? Sebab para pelabur menjadi rusing, and mereka akan switch mereka punya money tadi kepada aset-aset lain yang lebih kuat lah, terutamanya USD dollar lah, US dollar kan. So seperti kita semua sedia maklum, segala transaksi dekat dunia ni mostly kita akan gunakan USD dollar lah. So bila USD dollar ni semakin kuat, so of course lah para pelabur and trader akan mencari tempat-tempat yang mempunyai pulangan yang lebih bagus lah. So lebih baik mereka switch mereka punya duit tu tadi kepada US dollar kan. So bila ramai yang purchase USD dollar tadi, maka kekuatan ringgit Malaysia tu akan menjadi lebih lemah. So bila ringgit kita menjadi lebih lemah, so ia akan efek kepada syarikat-syarikat yang terbabit tadi lah, yang menggunakan ringgit Malaysia lah. Of course lah dekat Malaysia ni kita akan menggunakan ringgit Malaysia. So sebab kadar ketukaran tadi kan, sebab everyone akan switch to dollar. So bila ringgit kita lemah, so ekonomi kita pun akan terkesan juga. Okay guys, bila ringgit kita dah melemah tadi, so yang akan terkesan mostly siapa yang terlibat dalam industri-industri yang terlibat dalam mengimport barang daripada overseas masuk ke Malaysia tu sendiri lah. Sebab most of the transaction is menggunakan USD dollar. So bila USD dollar ni akan naik, so ringgit Malaysia akan jatuh. So kadar tukaran mata wang asing tu menjadi lebih tinggi. So apa yang akan berlaku bila menjadi lebih tinggi? So kos barangan yang mereka nak bawa import ke dalam Malaysia tu sendiri akan menjadi lebih tinggi. So bila menjadi lebih tinggi, so overhead cost akan meningkat. So bila meningkat, so at the end of the day, at the end of the cerita dia, semuanya akan dipasing kepada consumer tu sendiri. Again, harga barang akan naik. So bila harga barang naik, purchasing power menjadi turun. So bila purchasing power daripada pengguna tu turun, so efek akan berlaku kepada company tu akan kurang mendapat revenue lah. So bila kurang mendapat revenue, nak dapatkan profit tu agak struggling. Itulah kesan daripada ringgit Malaysia yang semakin melemah. So itulah berbahaya betul bila ringgit kita menjadi tak berapa kuat akibat daripada kesan penutupan di Selat Hormuz. Okay guys, next kesan apa yang kita akan nampak bila berlaku penutupan Selat Hormuz tak lain tak bukan adalah dia punya domino effect tu akan pergi kepada syarikat-syarikat yang tersenarai dekat Bursa Malaysia. Sebab apa guys? So seperti kita semua sedia maklum, dekat Bursa Malaysia ni kita ada beratus lah. So sekarang total almost 1,000 lah, macam tu lah company-company yang tersenarai dekat situ, yang pelabur-pelabur boleh mengambil kesempatan in term of boleh melabur dekat situ, in term of nak mendapatkan dividen dan untuk trade dan macam-macam lagi lah. So bila Selat Hormuz ni ditutup, tak lain tak bukan dia punya kesan adalah company-company yang related to minyak tu sendiri akan mengalami kesan lah. Sebagai contoh, company yang akan terkesan adalah tak lain tak bukan adalah yang berkaitan dengan minyak, which is penerbangan lah. So seperti kita semua sedia maklum, penerbangan ni memerlukan minyak lah untuk membolehkan dia punya
kapal terbang tu untuk fly kan. So this kind of company yang related to minyak tadi, in term of penerbangan akan terkesan sebab apa? Cost operation of mereka untuk minyak tadi of course akan melambung tinggi kan, sebagai contoh kan, betul tak? So bila cost ni meningkat, so siapa yang akan absorb dia punya cost tu, of course salah satu yang akan efek dia punya company lah. So at the end company akan paskan this kind of cost kepada consumer tu sendiri lah, in term of harga tiket semakin tinggi. So bila harga tiket kapal terbang tu semakin tinggi guys, so apa efek kepada pengguna tu sendiri? Again, purchasing power tu menjadi lebih rendah lah. Sebab apa? Kuasa membeli pelanggan tu untuk nak melancong dan sebagainya semakin rendah. So bila pengguna-pengguna tadi mempunyai purchasing power yang rendah, so macam mana mereka nak melancongkan, betul tak? Sebab kita tahu melancong ni memerlukan duit, betul tak? And apa efek bila pengguna-pengguna tak membeli this ticket? So revenue company again akan menurun. So and bila dah menurun, so revenue company, keuntungan company and hasil jualan company akan menurun juga. Bila menurun, so efeknya akan kepada company juga. Company akan mendapat keuntungan yang kurang lah bila untung yang kurang. So macam mana mereka nak bagi balik, nak share balik mereka punya keuntungan tadi kepada para pelabur yang setia untuk melabur dalam mereka punya company kan. So itulah one of the kesan daripada kita akan dapat nampak kepada company-company yang listed dekat Bursa Malaysia ni lah, especially company-company yang terlibat dengan penggunaan kadar minyak yang tinggi. And one of salah satu lagi sektor-sektor yang akan terjejas dalam di Bursa Malaysia, company-company yang terlibat adalah company-company yang related to consumer product. Sebab apa? Mereka banyak mengimport barang-barangan daripada overseas. So again tadi, bila ringgit kita dah lemah, so bila kita dah import barang daripada overseas kan, sebagai contoh kos-kos barang-barang mentah dan macam-macam lagi dekat luar kan, sebab this company kan mungkin mereka akan buat campuran lah, apa-apa whatever lah untuk mereka punya produk. So bila mereka mengambil produk daripada luar negara, kos-kosnya adalah dalam bentuk USD dollar. So bila USD dollar meningkat, ringgit jatuh, so efeknya kos kadar tukaran mata wang asing tu menjadi lebih tinggi. Bila menjadi lebih tinggi, overhead cost untuk that company yang terlibat untuk memproses barang-barang yang diimport tadi menjadi tinggi. So bila menjadi tinggi, revenue profit for the company menjadi kurang. So bila kurang, again purchasing power orang nak beli pun tak ada. Kalau and even kadang-kadang kurang. So bila dah kurang, so macam mana company nak make money kan, betul tak guys? Betul tak? So itulah one of dia punya kesan tadi. Okay guys, next kesan yang kita akan dapat nampak lah daripada this penutupan Selat Hormuz lah. So one of the punya kesan adalah berlaku gangguan in term of bekalan global lah, in term of, tak kisahlah, in term of makanan, baja-baja dan macam-macam lagi yang related to this Selat Hormuz lah. So kita semua sedia maklum, nak melalui this Selat Hormuz kita akan menggunakan kapal lah. So dengan adanya this kapal lah, mereka akan supply macam-macam barang lah, barangan-barangan manufacturing tadi, minyak, consumer product, baja, macam-macam yang related lah. Can you just imagine kalau this Selat Hormuz ditutup, so akan berlaku gangguan bekalan secara global lah. So kesannya pun turun sama akan turun kepada negara kita Malaysia lah. So bila supply barangan tu menjadi kurang, can you just imagine? So concept of economy very simple. Bila penawaran tinggi tapi supply kurang, so tak lain tak bukan harga barangan akan naik guys. So bila harga barangan naik, again kuasa kita nak membeli tu menjadi semakin lemah, and company pun tak dapat make money lah. Lagi-lagi tambah lagi kan cost tadi, cost US dollar, sebab apa? Berlaku currency exchange tadi kan. So bila dolar semakin menguat, so overhead cost untuk this company yang mengimport barang-barangan tadi semakin tinggi guys. So dia punya efek tu memang satu persatu akan jatuh kepada end user, which is pengguna tu sendiri guys. So bila berlaku gangguan terhadap this Selat Hormuz, so global supply chain akan menjadi limited lah, berkurang. So bila again konsep ekonomi seperti kita semua sedia maklum, bila supply tu kurang, demand tinggi, so harga barangan or services akan shoot up tinggi lah. So bila shoot up tinggi, so dia nak turun tu akan mengambil masa.
bila mengambil masa, kos tadi menjadi lebih tinggi untuk kita sebagai pengguna. So memang sangat berbahaya guys bila di Selat Hormuz ni ditutup. So kita punya global supply chain tu akan menjadi lebih limited. So bila lebih limited, so harga barangan tadi or services tadi akan menjadi lebih tinggi. Okay guys, next kesan daripada penutupan Selat Hormuz ni adalah risiko geopolitik dan keselamatan lah. Seperti kita semua sedia maklum, pihak Iran tu sendiri takkan secara sewenang-wenangnya nak menutup di Selat Hormuz kan, kalau tak ada anything happen kan. Tapi akibat daripada kesan attack from the Amerika tu sendiri tadi kan, so pihak Iran mengambil pendekatan untuk mengawal dan menutup di Selat Hormuz. So bila berlaku this kind of thing, akan berlaku kesan geopolitik dan keselamatan lah. So maksudnya dekat sini akan berlaku satu ketegangan geopolitik antara Amerika dan Iran lah, and dia punya domino effect tadi akan terlibat sama seluruh dunia lah. So bila this effect in term of geopolitik berlaku, so tak lain tak bukan adalah efek dia akan turun kepada ekonomi Malaysia tu sendiri lah. Selain daripada kos barangan naik tadi, kos overhead cost untuk company tadi naik, kos-kos minyak akan naik, and inflation akan naik. Salah satu lagi yang akan terkesan adalah risiko geopolitik tu sendiri lah. So bila berlaku geopolitik ni, pelabur-pelabur especially akan menjadi lebih takut dan lebih berhati-hati dalam membuat decision making sama ada mereka nak melabur ke this negara and even negara Malaysia tu sendiri lah. Sebab apa? Pelabur-pelabur ni risau lah mereka punya duit tu akan hilang kan, betul tak? So siapa yang nak melabur untuk rugi kan, betul tak? So mereka akan cuba minimiskan mereka punya risk tadi lah. So salah satu cara untuk minimize risk is mengurangkan exposure lah ke dalam mana-mana instrumen tempat mereka nak melabur tadi lah. Sebagai contoh sebelum ni, kalau mereka suka invest dekat US market, mungkin mereka akan reducekan mereka punya exposure. Kalau mereka nak invest dekat Malaysia ke, tak kisahlah Malaysia, Japan, Korea or whatever tempat dekat dunia ni kan. So pelabur-pelabur ni akan lebih picky lah. So picky in term of nak memilih instrumen mana yang mereka nak melabur tadi lah. Sebab apa? It's all about risk guys. So bila berlaku ketegangan geopolitik, pelabur-pelabur ni akan mengambil pendekatan lebih berhati-hati guys. So apa yang akan berlaku bila dis pelabur ni mengambil pendekatan lebih berhati-hati? So kita tahu pelabur ni biasa akan datang membawa bisnes lah. So bila membawa bisnes, mereka akan membuka kilang or macam-macam sektor lagi kan, betul tak? So dengan adanya this kind of inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan, especially Malaysia tu sendiri yang lebih bersikap mesra pelabur kan. So of course lah this company akan mendapat inisiatif pengecualian cukai, rebate cukai dan macam-macam lagi lah. So inilah salah satu cara untuk kerajaan untuk attract this pelabur. Tapi bila berlaku ketegangan geopolitik guys, so pelabur ni pun dah tak berani nak mengambil risiko sebab mereka tak nak rugi yang banyak. So bila mereka tak nak melabur, so peluang pekerjaan tu nak buka kilang yang baru menjadi lebih kurang. Bila berlaku kes macam ni kan, betul tak? So macam mana rakyat Malaysia tu sendiri nak mencari pekerjaan, betul tak? So bila mereka tak dapat mencari peluang pekerjaan tadi, so macam mana mereka nak generate income, betul tak? Tambah-tambah lagi bila overhead cost untuk company-company yang mereka dah start bekerja tadi menjadi lebih tinggi. Dan salah satu lagi kesan daripada this kind of penutupan Selat Hormuz tadi, so selain daripada company tadi mendapat keuntungan yang kurang, so salah satu cara untuk company mengurangkan cost, overhead cost adalah dengan membuang pekerja. Can you just imagine guys, kalau pelabur kurang masuk and ramai pekerja dah dibuang, so kesannya pengangguran tu menjadi lebih tinggi. So apa akan berlaku bila pengangguran tu tinggi? The potential untuk berlaku criminal case tu kan, crime case kan, betul tak? Case jenayah tinggi. Sebab apa? Semua orang perlukan duit kan untuk survive kan, betul tak? So benda ni lah yang kita tak nak lah. So apa yang aku nak cuba highlightkan dekat sini is bila berlaku penutupan Selat Hormuz ni, efek dia kepada kesan geopolitik tu sendiri lah. So bila kesan geopolitik tadi berlaku, pelabur-pelabur akan mengambil langkah yang lebih berhati-hati, or even banyak pelabur-pelabur sekarang lebih prefer untuk hold the cash and tunggu opportunity nanti untuk masuk lagi ke dalam market. So inilah benda-benda yang kita tak nak dengar lah. Tapi benda ni akan berlaku sebab apa? Pelabur-pelabur tadi menjadi lebih berhati-hatilah, lebih choosy dalam memilih instrumen pelaburan yang mereka nak. Okay guys, so secara kesimpulan lah, apa yang aku nak cuba rumuskan dekat sini is kesan dari penutupan di Selat Hormuz ni. First of all, harga minyak
dunia akan melambung tinggi. So bila berlaku harga minyak melambung tinggi, kesan daripada minyak naik akan turun kepada syarikat-syarikat yang menggunakan diesel, petrol dan sebagainya lah. And again, salah satu efek tadi, bila harga minyak dah naik tadi, kos operasi untuk di syarikat tu menjadi lebih tinggi guys. So bila menjadi lebih tinggi, so overhead cost menjadi lebih tinggi. So bila menjadi lebih tinggi, kos untuk syarikat tu untuk survive, untuk bergerak, so menjadi lebih tinggi. So at the end of the day, dia punya kos tadi akan dipaskan kepada end user sebagai pengguna lah. So kita lah yang teruk tadi kan akan membayar harga barangan naik lah. So salah satu lagi sebab efek daripada di Selat Hormuz ditutup adalah inflasi akan menjadi lebih tinggi, akan naik lebih tinggi lah. Sebab apa? Overhead cost untuk this company untuk menghasilkan produk menjadi lebih tinggi. So bila menjadi lebih tinggi, so harga barangan, groceries kah, or whatever barangan kat luar tu akan menjadi lebih naik. So bila menjadi lebih naik, so kadar inflasi menjadi lebih tinggi. And efek daripada harga barangan tadi lebih tinggi, inflasi akan naik. And efek yang paling teruk adalah kesan purchasing power daripada pengguna tadi menjadi lebih turun. Sebab apa? Kita punya gaji tu akan more to stagnant dekat situ saja kan. Unless kita mencari extra income dekat luar tu, itu cerita yang berbeza lah. Kalau cerita yang siapa yang tak nak buat extra income, siapa yang mengharapkan makan gaji saja, so can you just imagine macam mana kita nak absorb the cost tadi kan. So salah satu cara untuk kita absorb the cost tadi, kita terpaksa lebih fikir lah in term of mungkin kita boleh membeli barangan yang lebih murah, yang mungkin kualiti mungkin lebih kurang kan, sebab kita tahu produk-produk yang berkualiti ni kos dia mungkin lebih mahal lah. So salah satu option kita ada, kalau kita tak nak cari extra income, kita terpaksa reducekan kita punya cost in term of mungkin membeli barangan sama pada harga yang lebih murah, pilih brand-brand yang lebih murah. So efek seterusnya bila tadi Selat Hormuz tadi ditutup adalah kita punya ringgit Malaysia kadar tukaran akan menjadi lebih lemah. Sebab apa? Kita punya pelabur-pelabur tadi yang membeli ringgit Malaysia tadi akan switch to US dollar lah, sebab mereka tahu US dollar ni tengah menguat. So bila US dollar akan menguat, so harga ringgit Malaysia kita akan, kekuatan ringgit Malaysia kita akan menjadi lebih turun. So bila ringgit Malaysia kita turun, for those company yang related to yang mengimport barangan daripada overseas kan, sebagai contoh company-company yang related to consumer product, company-company yang terlibat dalam makanan dan sebagainya, even electronic item dan sebagainya, siapa yang mengimport produk daripada overseas akan terkesan akibat daripada kadar tukaran mata wang asing. And salah satu lagi tadi efek daripada kesan penutupan Selat Hormuz ini adalah tak lain tak bukan adalah ketegangan geopolitik. So bila berlaku ketegangan geopolitik, so pelabur-pelabur ni akan mengambil tindakan yang lebih berhati-hati terhadap mana-mana tempat yang mereka nak invest. So bila pelabur ni mengambil tindakan lebih berhati-hati, mereka tak berani masuk ke dalam market and tak berani nak buka company, tak berani nak buka kilang. So bila kurang berlaku terbuka kilang ni kan, so peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan menjadi kurang. So bila menjadi kurang tadi, so susahlah kita nak orang-orang luar nak mencari pekerjaan, betul tak? So bila kurang orang nak bekerja kan, so tambah-tambah lagi ramai company-company yang dah start memberhentikan pekerja dan sebagainya. So kita punya kadar orang kita untuk bekerja tu kurang. So bila kurang, so government pun tak dapat nak collect in term of cukai daripada kita semua as a pekerja lah. So bila cukai kurang, apa akan berlaku? Kita punya belanjawan negara akan menjadi lebih kurang. So bila kurang, subsidi menjadi lebih kurang. So bila subsidi kepada rakyat Malaysia tu sendiri kurang, so ramailah yang orang-orang yang susah tak mendapat this kind of subsidi lah. So nampak kat sini kan, dia punya efek tu satu persatu dia punya domino effect. So at the end of this aku punya sharing ni, kita sama-sama berdoa lah semoga pihak Iran and semua pihak dekat dunia ni kembali ke meja perundingan, bincang elok-elok and tamatkan this kind of issue lah. So kita nak dunia kita aman damai, kita nak everyone happy dengan kehidupan masing-masing, ekonomi kembali recover dan macam-macam lagi. So all the best for every one of us. So again, kita sebagai Muslim and kawan-kawan dekat luar tu, sama-samalah kita berdoa semoga this kind of crisis berakhir secepat yang mungkin and semua kita akan mendapat manfaat daripada this market recovery and economy recover lah. So what do you think guys about this issue penutupan Selat Hormuz
kepada Malaysia terus ni. Nanti korang tinggalkan komen korang dekat bahagian komen. And thank you so much for your time for watching this video. I hope you learn something from this video. So segala yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, and segala keburukan dan kelemahan dalam this sharing semuanya daripada kelemahan aku sendiri lah. So thank you so much for your time for watching this video. Kalau korang suka this kind of perkongsian, I hope you can support me dengan klik button like, and jangan lupa tinggalkan komen korang dekat bahagian komen, and jangan lupa subscribe to this channel for more videos. Jumpa lagi dalam next sharing. Assalamualaikum. Take care guys. Bye bye.